Day 2, kemana kita? Let's go. So, ini first destinasi kita dekat Kelang. Kek lapis badam. Sehari berapa banyak? 300. Wow. Oh, ini masuk satu bakar, lepas tu buat balik. Ini Nutella ke? Ya. Wow. Ini apa, kiwi? Kiwi. Memang pakai buah betul-betul ke jam? Ya, pakai Buah. Buah asli. Ke tak? apa ya? Yes. Oh, jam. Ini kita punya second destinasi, Kopi Amin. Dekat sini tak ada halangan untuk merokok di kedai makan. So kalau nak merokok, korang duduk kat bahagian luar. Yang tak nak kena asap rokok, korang duduk kat dalam indoor macam kita. Yang dalam ni fully aircon. Ini dekat puncak Beliung. Ada masalah teknikal sikit, so kita terpaksa voice over. So inilah dia puncak Beliung. Korang memang sangat penat bila kita dah sampai dekat atas ni. Korang memang kena ada stamina yang fit, sebab kita kena meniti banyak tangga sampailah atas. By the way, ini belum atas sekali tau. Dia ada lagi yang belah atas sana, sampailah kat tempat buai. And then ada lagi atas betul-betul puncak Beliung. Untuk masuk dekat dalam ni, harga berbeza-beza ikut aktiviti yang korang nak main. Kami ambil untuk 4 aktiviti RM110,000. Just dalam berapa ringgit, belas ringgit je lah macam tu. But not bad, view dia memang cantik. And then setiap pembelian tiket, korang akan dapat free air. Ada banyak je pilihan air tu, mineral, coke atau jus. Kat sini dorang mostly banyak sangat air jus-jus yang fresh.
Safety first. Kita duduk. Nanti dah duduk tu nanti dia akan lock lagi. Yang kita perlu pakai kat body ni dengan benda kiri kanan tu. Lepas je, tak apa. So ini adalah Masjid Sultan. Cantik sangat Bayi Madinah ni. Besar. Macam belum siap lagi. Masih tengah ni renovate. Ni udang. Lepas tu, oi takutnya. Udang lipan. Apa? Udang lipan. Apa nama dia? Ni. Bukan. Itu lala. Ni, ada udang lipan. Inilah dia udang lipan. Kalau nak makan baru dia ambil. So macam ni lah. Nanti ditimbang kat sana. Kat sini ada lobster. Ni ada ikan. Banyak, sangat banyak je. Banyak sangat. Nampak tak ikan? So ini dia betul-betul bawah jambatan. Tak macam ni dia berenang. Tu? Macam tu rupanya dia berenang. Banyak. Ini ketam apa tak nama dia? Bakar. Ketam bunga. Banyaklah ketam. Sini pun ketam juga. Oh, siput gonggong ada. Besarnya tilapia. I love Batam. Malam kat sini meriah. Masjid Sultan. Banyak. Tu. Welcome to Batam. Ini apa? Ni ada tahu goreng. Aku tak tahu juga rasa tahu dia macam mana. Tahu goreng. Ini hari kedua punya last destination. Esok dah hari ketiga. Ini tahu. Kenapa?
Itu asam belimbing. Iya. Kita pakai asam belimbing. Ya, rasanya. Itu air apa? Air gula. Oh. Tak apa kan saya rekod? Iya, tak. Kau geng jet kan? Jangan pernah sebut jenglot lebih. Kalau jenglot apa? Jenglot. Saya tengok jenglot. Jenglot mah iya kak. Hantu. 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 Kejerut. Terima kasih. Kamu lah. Bapak tak tahu kamu. Boleh? Boleh nak pegang? Berapa? Ah, sedap. Di Malaysia nggak ada kan? Hah? Ini tak ada di Malaysia kan? Kakak dari mana? Betul, tak ada. kan? Kalau orang Boyan biasanya dikirim dari. Betul. Itu rasa dekat kedai Boyan lah. Oh, Sedap. kakak di Malaysia tinggal di mana? Johor Bahru. Jo. Ya kalau orang Boyan pasti dari Boyan semua. Betul. Wah, sebelah tebu. Apa? 8.000. Sana berapa harganya? Berapa tinggi? Today is the last day. Kita pergi breakfast, shopping and then balik. So, let's go. Saya baru okey sikit. Hari first saya pula mencerit. So sekarang kita dekat Mall Nagoya untuk shopping.
So Alhamdulillah settle dah untuk 3 hari 2 malam kita kat Batam. Terima kasih menonton. Korang jangan lupa hit bell notification, like, share, subscribe dan komen. Bye bye. Jumpa korang dekat next trip. Bye bye. Bye bye. Thank you.